Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita dalam sesi jawapan ke atas kritikan-kritikan yang telah diajukan oleh saudara kita Pak Aceh Hafiz Hadahullah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin ulaskan daripada video dia tentang Ustaz Azhar Idrus, majoriti guna tauhid 3 adalah mujassimah. Jadi dia telah berkata dalam video dia, Tauhid asma wa sifat bererti kita mengesahkan pada nama-nama dan sifatnya. Dan kemudiannya rangkap terakhir ayat 33 surah Al-A'raf kan, okey, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Antara perkara yang Allah haramkan ialah kamu berkata-kata, kamu berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak diberi ilmu tentangnya. Bagaimanakah kaifiat, bagaimanakah perincian, bagaimanakah the final details, apa semua tu Allah tak bagi ilmu pada kita. Kita pun tak bincang tentangnya. Tak timbul pun, tak ada siapa pun di kalangan yang berpegang kepada Tauhid 3 ni, atau dalam kes Tauhid Asma wa Sifat ni, berkata Allah duduklah, Allah bertempatlah, Allah berhajat kepada tempatlah, Allah macam-macam semua tu. Itu semua ialah tuduhan-tuduhan oleh musuh-musuh, oleh mereka yang memusuhi Tauhid 3 ni. Lalu diambil begitu saja oleh Azhar Idrus, lalu dianggap inilah mereka yang berpegang kepada Tauhid. Yang selatnya bagi Allah, orang yang menuduh pada yang berpegang dengan tauhid asma wa sifat ini sebagai mujassimah, maknanya dia tak faham betul-betul apa fungsi perkataan asma wa sifat. Entah tauhid pun dia tak tahu. Kemudian dia nukilkan ayat wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, iaitu surah Al-A'raf. Jangan mengatakan tentang Allah apa yang kamu tak diberi ilmu tentangnya. Maksudnya kita dilarang berbicara tentang Allah, Allah sebut yad, tapi dia kata Allah sebut tangan. Sedangkan bukan tangan, yad. Okey, kita faham tangan. Dia yang faham, bukan kita. Kita beriman dengannya, lebih dari itu kita tak cakap, kita tak bicara sebab kita tak diberi ilmu tentangnya. Baik. Ini adalah perkataan Pak Cik Hafiz yang tak jelas dan juga menzahirkan realiti bahawa ahli sunnah wal jamaah sangat tepat dalam mentakwilkan ayat-ayat yang terkait dengan yad dan sebagainya. Jadi saya nak beritahu Pak Cik Hafiz, pertama, sebelum ini menurut fahaman Wahabi, mereka membahagikan tauhid kepada tauhid uluhiyah dan ini adalah satu musibah. Dan bahkan fahaman inilah yang menjadi punca munculnya kelompok seperti ISIS yang mengkafirkan umat Islam lain. Konsep tauhid uluhiyah menurut mereka bermaksud ibadah mestilah hanya kepada Allah. Kita tidak berselisih dalam hal itu. Memang benar ibadah hanya kepada Allah. Memang betul. Kami tak berselisih pun. Memang kita hanya kena pada ibadat kita hanya pada Allah SWT. Namun, sebenarnya yang saya nak beritahu di sini ialah fahaman Wahabi menyimpang apabila mereka berpendapat bahawa sesiapa yang meminta pertolongan istighathah daripada makhluk, maka dia telah syirik dalam uluhiyah. Dan inilah yang menyebabkan mereka suka sangat tiga tauhid ni. Sebab mudah untuk mentakfirkan orang, membid'ahkan orang. Mereka berujar dengan sabda Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Dan dengan ayat Allah, kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini ayat Zumar ketiga. Lalu mereka menyimpulkan bahawa jika seorang berkata, wahai Rasulullah, tolonglah kami, maka dia telah berdoa kepada Rasul, dan menurut mereka, orang Wahabi ni, itu bermakna dia telah menyembah Rasul. Maka siapa yang menyembah makhluk, dia adalah musyrik. Senang je. Dengan pecahan tiga tauhid ni, dia natijahnya dia akan bawa kepada mentakfirkan seperti mana ISIS. Kita jawab pada mereka ni lah, Wahabi ni, dengan ayat Al-Quran, iaitu firman Allah dalam surah Nur ayat ke-63, janganlah kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Maka jika benar seperti dakwaan mereka lah, doa itu adalah ibadah, maka para sahabat sendiri menjadi syirik, musyrik, kerana mereka memanggil dan berinteraksi dengan Nabi SAW
sama ada semasa hayatnya maupun selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat yang mereka bercakap, berdoa dengan Rasulullah ketika baginda dah wafat. Oleh itu hujah Wahabi yang mengatakan bahawa setiap doa itu adalah ibadah adalah satu premis yang salah. Kerana bukan semua doa merupakan ibadah dalam erti penyembahan, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis lelaki buta dalam hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi sendiri mengajar beliau bagaimana untuk beristighatsah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian maksud tauhid asma' wa sifat menurut kami ialah meyakini bahawa Allah Maha berkuasa dengan satu kekuasaan. Itulah kefahaman kami Ahli Sunnah. Dan Maha hidup dengan satu kehidupan. Bukan 2 hidup, 3 hidup, tidak. Bukan dalam bentuk bilangan yang bersambung atau berasingan. Ini orang yang belajar ilmu Tauhid 20, dia tahu. Dan tidak juga terdiri daripada unsur-unsur yang berbilang. Ini adalah pemahaman yang selari dengan akal, nas dan juga bahasa Arab. Maka tiada masalah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi isu hanyalah pada bagaimana sifat-sifat itu difahami. Golongan Mu'tazilah menafikan sifat-sifat maknawi dan tidak menetapkannya. Maka mereka digelar Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Sementara golongan Musyabbihah pula menetapkan sifat-sifat Allah secara zahir tanpa takwil. Lalu jatuh dalam fahaman tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan inilah yang berlaku pada fahaman Wahabi. Dengan itu tertolaklah pendekatan mereka berdua iaitu Musyabbihah dan juga Mu'tazilah, kerana pendekatan sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bertakwil ataupun bertafwid, iaitu menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri sebelum wafatnya beliau menyatakan bahawa beliau menyatakan dalam perkataannya sebelum beliau wafat, ayat-ayat sifat tak perlu untuk ditafsirkan secara zahir. Maksudnya ayat-ayat sifat sepatutnya tak ditafsirkan, maksudnya tak ditafsirkan secara zahir seperti yang didakwakan oleh beberapa manusia, golongan yang mengatakan kaum Hanabilah adalah kaum yang menafsirkan ayat-ayat secara zahir. Itu adalah bercanggah daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Maka yang kita tolak bukan tauhid asma wa sifat itu sendiri, tetapi natijah hasil pemahaman yang salah daripada fahaman tersebut. Baik, kemudian bila Pak Cik kata wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun dalam surah Al-A'raf ayat ke-33, dan bahawa kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ayat ini melarang kita membuat dakwaan tentang Allah tanpa ilmu, bukan mewajibkan menerima zahir lafaz secara sembrono. Menafsirkan niat sebagai tangan dalam bahasa Melayu secara literal, itulah yang termasuk dalam ayat dalam berkata tanpa ilmu. Jadi janganlah kamu kata tangan, katalah yad. Sebab Allah tak kata tangan. Kerana perkataan Arab yad mempunyai 6 makna yang telah kita belajar sebelum ni, yang telah saya sebutkan dalam video yang lain. Oleh itu mentafsir yad sebagai tangan fizikal adalah tafsir terpilih yang dangkal dan menyalahi disiplin bahasa Arab serta usul akidah. Bahkan dalam bahasa Arab klasik dan Al-Qurani, yad lebih banyak digunakan secara majazi daripada hakiki. Baik ya. Jadi sebab itulah kalau Pak Cik Hafiz belajar dari sudut bahasa Arab balaghah, majaz dan hakikat, bila kita bandingkan, majaz ni lebih banyak makna yang mendalami daripada makna hakiki. Ini kalau Pak Cik Hafiz belajar ilmu balaghah. Baik. Kemudian bila Allah sebut yad, ulama Ahlus Sunnah bersikap tafwid tetapi tidak menyerupakan. Jadi kami beriman dengan lafaz yang datang tetapi menafikan makna yang membawa kepada penyerupaan. Berdasarkan akidah, kaedah yang mengatakan al-imanu bihi wajib wal kaifu majhul wa su'al anhu bid'ah. Iaitu beriman dengannya wajib, kaifiatnya tidak diketahui, bertanya bagaimana itu adalah bid'ah. Jadi kesimpulannya, para hadirin yang dimuliakan Allah, menafsir yad sebagai tangan fizikal dalam konteks makhluk, itulah yang termasuk dalam berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sebab itulah kita tak boleh tafsirkan terus dengan bahasa Melayu. Tak boleh. Dengan mengatakan tangan. Jadi kerana ia apa? Kerana ia menolak makna majazi yang sah dalam bahasa Arab. Kedua, melanggar kaedah akidah yang mengelak penyerupaan. Yang ketiga, bertentangan dengan ijma' ulama'
yang muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat, akhir sekali, ia bercanggah dengan kaedah yang mengatakan bahawa tanzihullah an musyabahatil makhluk laisa kamitsli syai', iaitu menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada saya, tuan-tuan dan puan, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.